Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, dalam realiti memahami Asmaul Husna, khususnya Al-Jabbar, maka Ustaz ringkaskan begini. Ada 4 peringkat. Peringkat pertama ialah panggilan nama-nama Allah hanya untuk Allah semata-mata dan tidak boleh berkongsi sama sekali dengan makhluk-makhluknya. Ingat, Asmaul Husna 99 ini hanya layak disandarkan kepada Allah semata-mata dan tidak boleh sama sekali untuk kita tepek, untuk kita sandarkan kepada makhluk. Mana contoh? Contoh yang paling besar sekali Allah. Nah, bila sebut Allah, ya ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tak boleh kita nak sandarkan kepada mana-mana makhluk, gelarkan dia Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Lagi Malikul Mulk. Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Lagi Jalla Jalalah, yang maha agung lagi maha tinggi. Jadi 3 perkataan ini, wa imma Allah, wa imma Malikul Mulk, ataupun Jalla Jalalah, ini adalah hak autoriti Allah Azza wa Jalla yang tak boleh sama sekali mana-mana manusia nak menyandarkan kepada dirinya. Katakanlah seorang raja yang paling berkuasa dalam dunia, tiba-tiba dia nak menggelarkan dirinya, aku inilah Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Kerana akulah raja yang paling kaya, paling berpengaruh. Maka kalau dia tu raja adalah seorang raja yang Muslim, maka kita beritahu, wahai raja, bahasa Malikul Mulk tidak boleh. Ini autoriti hak Allah Azza wa Jalla semata-mata. Nah, ini clear ya? Clear. Ini Asmaul Husna, hak Allah Azza wa Jalla semata-mata. 1. Yang kedua, Asmaul Husna apa dia? Panggilan nama-nama Allah yang diizinkan berkongsi dengan makhluknya tetapi mengandungi makna yang tidak sama. Asmaul Husna, nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ini adalah nama-nama Allah. Baik, soalnya, boleh tak Ustaz kita nak sandarkan nama-nama Allah ini kepada manusia? Allah itu bersifat Ar-Rahman yang maha pemurah. Tiba-tiba kita nak kata, okey, Sianu bin Sianu juga bersifat dengan Ar-Rahman yang maha pemurah. Boleh. Tetapi ada 2 perkara yang kita kena perhatikan di sini. Iaitu, kalau kita ingin sandarkan kepada manusia, kita kena letak di awalnya perkataan abdun. Sebagaimana Ustaz catat kat sini. Allah Al-Karim, betul? Tapi kalau kita nak sandar kepada manusia, Abdul Karim, hamba Allah yang mulia. Allah bersifat Al-Qadir, yang maha gagah perkasa. Bila kita nak sandar kepada manusia, kita kata Abdul Qadir. Ini ialah hamba Allah yang bersifat Al-Qadir. Katakanlah Ustaz lahir seorang anak, okey, Ustaz pun letak nama Al-Karim. Okey, ini anak saya ni yang ke-8 ini. Okey, Ustaz pergilah ke JPN. Wahai JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, sila daftarkan anak saya. Siapa nama anak encik? Al-Karim. Itu saja, ya itu saja. Jawabnya tak boleh. Sebab kalau Al-Karim secara munfaridan, secara begitu sahaja, itu adalah menyamai dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Karim. Habis tu macam mana Ustaz? Letaklah Abdul Karim, hamba Allah yang bersifat mulia. Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Abdul Jalil, Abdul Razak. Silakan, tak ada masalah apa-apa. Itu yang pertama.